Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ni pukul 5 petang. Saya dekat dalam kebun kelapa estate lagi. Tapi hari ni saya cari spot ikan puyuh gorgon. Ikan puyuh yang memang gorgon-gorgon je kita cari hari ni. Kecil kita buang. Ada tak ada? Jom kita mancing. Macam biasa, panggil dulu ikan. Okey, masuk dalam. Alamak, tak tenggelam. Kalau pakai cengkerik ni lah masalah tak tenggelam. Okey, tenggelam. Okey. Makanlah cepat. Cengkerik madu. Oh ya Allah, ya Tuhanku, alhamdulillah. Subhanallah, gorgon. Okey. Makan lah. Oh ya Allah, bosnya. Subhanallah. Monster ni. No. Okey, strike seterusnya. Bismillah. Okey. Ini mesti ada besar-besar beras bawah ni. Ui. Ui. Nampak tu? Mak, ai puyuh nyambar. Ada sikit gitu. Curi nampaknya. Ui. Besarnya puyuh. Subhanallah, lucut. Okey. Ikan kat sini dia memang besar-besar. Tapi dia pandai, rajin lucut. Bismillah. Panggil dulu. So kita kena lagi pandai daripada ikan dah. Kena sabar sikit main dia. Okey, zoom sikit. Tengok. Makan tak makan. Nampak tu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Zoom sikit. Ya Allah, ya Tuhanku. Alhamdulillah, bosnya. Bismillahirrahmanirrahim. Panggil macam biasa. Masuk umpan. Lepas tu kita zoom. Memang umpan tak masuk, geng. Okey. Tak tenggelam. Aduh. Okey, tenggelam. Umpan tenggelam. Umpan tenggelam. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Buka lubang dulu. Cantik. Umpan tenggelam, kita zoom. Makan. Come on. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Kat depan tu je. Ikan apa kan tu? Bismillah. Wah, alhamdulillah, bosnya. Betul punya gorgon-gorgon lah kat sini. Sini tadi. Besar tadi tu lepas. Dia memang macam tu, geng. Kalau lepas besar. Mancing lah ikan apa pun. Asalkan lepas je gorgon. Kan besar. Alhamdulillah. Bismillah. Ada tak ni? Okey, umpan dah tenggelam. Oh no. Waduh. Next. Bismillahirrahmanirrahim. Buat lubang macam biasa. Umpan. Zoom sikit. Bismillah. Alhamdulillah, besarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Panggil dulu. Oh, nampak kiambang. Tak tenggelam. Tenggelam. Boleh. Okey, boleh tenggelam. Dia asalkan boleh tenggelam je. Kalau boleh tenggelam, mesti ada ikan. Alhamdulillah. Macam ni. Okey. Panggil ikan macam biasa.
Oh, alhamdulillah. Bismillah. Apa ni tak tenggelam rupanya ni? Oh, tenggelam. Oh, terus makan. Alhamdulillah. Up. Ya, itulah dia. Kalau bukan rezeki, memang bukan rezeki. Bismillah, letak sekali tempat yang sama. Itu apa ni? Alhamdulillah bosoknya. Next, bismillah. Buat lubang. Tu kasih tenggelam umpan lah. Bismillah. Allah. Tipu sekali. Oh, sambar tu. Tak dapat. Sambar tak kena. Oh, 2 kali sambar tak kena. Sebab sangkut tu. Okey. Lagi sekali. Bismillah. Ambil lah. Bismillah. Oi, bosoknya. Alhamdulillah. Wih, nyambar 2 kali tak kena. Yang penting panggil. Tenggelam umpan. Zoom sikit. Alah, tak tenggelam umpan ni. Tenggelam ke tak? Oh, makan lah. Oh, alhamdulillah. Besarnya. Memang besar lah kat sini. Alhamdulillah. Syukur. Buat lubang tepi. Okay, dia asalkan tenggelam je. Kalau tak tenggelam memang tak ada ikan. Kalau tenggelam memang ada. Alhamdulillah. Ui, bosoknya. Ya Allah. Weh, geng. Ni memang besar. Kejap. Itu dia. Satu tempat tangan tu. Lepas ni. Bismillah. Buat lubang. Masuk umpan. Kasih zoom. Akan cepat. Jangan tunggu lama. Alhamdulillah. Ay. Teng. Sini kot dia. Asal lagi sekali. Ada ke kau tanggai? Ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah besarnya, subhanallah. Ada pak. Subhanallah. Okey, alhamdulillah lebih kurang sejam lah kita mancing. Tadi kita masuk dalam pukul 5, sekarang ni pukul 6. Alhamdulillah rezeki tu adalah, walaupun tak adalah banyak sangat. Saya rasa mungkin dalam 30 ekor. 30 ekor lebih sikit je. Ni hasil kita. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tu situ dia. Saiz semua tak ada yang kecil. Macam saya cakap tadi, saya memang nak cari yang besar bas saja. Ni semua gorgon lah. Saiz 3 jari, 4 jari semua. Saiz masak lemak kencur semua ni. Ini bukan saiz perkasam ya. Saiz gorgon semuanya. Alhamdulillah. Macam biasa kawan-kawan, banyak ke sikit, besar ke kecil, kita kena sentiasa bersyukur. Sebab rezeki tu Allah yang bagi. Jom balik, dah petang.